Dengan satu setup sambil-sambil kau main bola, kau boleh buat RM10,000, RM20,000. So yes, sambil aku main bola hari ni, jadi main dengan geng Pounder. Baru sampai. So sekejap aku masuk. Sementara tunggu aku nak masuk tu, aku ada nampak setup baik. Kasi aku entry dulu. Pasal korang ni yang dah ada ebook Full Swing Formula, mesti korang tahu ni setup apa. Siapa yang dah dapat ebook tu, cuba try. Komen, tengok apa yang kau faham, setup apa yang aku entry. So aku dah set entry. Sekejap lagi main bola Azad. Main bola. Icon punya channel memang ngam. Macam ni ngam. So sekejap lagi settle bola. Kita tengok apa jadi dengan setup tu. Nanti aku update. A few moments later. Aku dah settle main bola. Tengok ni. So aku tengah main lah last half. Dah tak larat lah. Pancik lah. Lama tak main ni. So aku teringat tadi aku ada entry sebelum main. Ni kau boleh tengok screen record kat atas ni. Adalah profit dalam berapa ni? Hampir $5,000. Nak rekod berapa $5,000 tu? RM20,000 tu. Dia kurang. So, dengan satu setup sambil-sambil kau main bola, kau boleh buat RM10,000, RM20,000. Tapi kau kena belajar lah. Ini pun tadi kalau kau tengok daripada tempat aku entry ni, sambil-sambil aku main tu dah fly tau 220 pips. Dah fly 220 pips dan dah turun balik dah pun. Kalau dia fly ambil paling atas tadi pun silap-silap dah $6,000, $7,000. Cuba kau convert $6,000, $7,000 ni pergi ringgit jadi berapa. So adalah lebih kurang $4,000. Berapa ringgit kau main. So aku collect gaji aku. Kita main bola berapa lama kan? Total 18 berapa minit? Sejam lebih lah. So aku ambil gaji sejam aku $4,000, $5,000. Collect per position, settle. Kau zero knowledge, kau nak ebook, kau nak belajar trade, kau nak full swing duit raya, kau tekan je di kat mana. Kau diri di atas, kau pilih belajar.